Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita merupakan episod pertama bagi Nadi Maritim. Apa yang kita akan kupaskan berkenaan semuanya totally berkenaan maritim. Menarik ataupun tidak, kena saksikanlah. Okay, bersama-sama saya hari ini, kita ada dua orang panel yang agak terkenal lah, kan? Dan mungkin pengalaman dia pun agak lama dalam dunia maritim. Yang pertama adalah T.S. Aizuddin lah. Mungkin nanti T.S. Aizuddin boleh explain sedikit latar belakang dari segi kerjaya, kan? Sebelum kita proceed on tajuk kita hari ini. Boleh T.S. Aizuddin? Okey, terima kasih pihak moderator. Saya teknologis Aizuddin Hanis bin Ahmad dari Sawang, pensyarah kanan di Jabatan Teknologi Kejuruteraan Maritim Politeknik Bagan Datuk. Jadi saya sebenarnya lahir daripada industri maritim ni melalui pendidikan diploma dalam kejuruteraan marin, dan seterusnya saya meneruskan kerjaya saya sebagai jurutera kapal, jurutera marin selama 14 tahun, dan seterusnya saya berpindah kepada sektor kerajaan, di mana saya berkhidmat di Jabatan Laut Malaysia selama hampir 2 tahun. Dan seterusnya kini saya masih lagi menjalankan tugas baru sebagai syarah kanan lah di Politeknik Bagan Datuk. Sebagai pendidik lah? Sebagai pendidik maritim. Okay. Untuk seterusnya kita ada bekas pelaut ataupun bekas chief engine. Chief engineer lah. Encik Erman yang kini juga bertugas sebagai pensyarah. Mungkin kita boleh dengar sedikit latar belakang ataupun mungkin ada yang nak dikongsikan berkenaan pengalaman sedikit lah sebelum kita start ke tajuk kita pada hari ini. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator kerana menjemput saya masuk dalam podcast kita ni. Okey, saya Erman Hakimin bin Othman. Saya adalah bekas pelaut dan bekas jurutera marin. Saya adalah salah satu daripada produk Politeknik di mana saya memperolehi diploma daripada Politeknik Engku Omar dalam bidang kejuruteraan perkapalan. Dan selepas saya mendapat diploma, saya meneruskan kerja dalam bidang maritim lebih kurang dalam 20 tahun sehingga menjawat jawatan sebagai ketua jurutera. Chief Engineer lah? Ya. Okay. Chief Engineer. Dan selepas tu saya sekarang ni sedang menceburi bidang pendidikan dan menjadi pensyarah di Politeknik Bagan Datuk. Okey, itu sedikit sebanyak penerangan lah. Mungkin saya sedikit confused lah. Mungkin apa yang terms yang kita panggil untuk chief engine ni? Chip ke apa? Nama tu? Biasanya dekat atas kapal orang panggil chip. Panggil chip. Okey, untuk segmen hari ni kita akan panggil chip lah. Senang kan? Betul. Bagi orang kata ada momen-momen dulu kan. Mungkin nak cerita banyak benda ni. Okey, dan untuk TS saya panggil TS lah. Senang kan? Tak payah nak nama kan? Okey, saya sebagai moderator Saiful Hakim, selaku pensyarah juga Politeknik Bagan Datuk, mengajar dalam program kejuruteraan maritim lah, dan pelbagai program lah yang kita ada di sini. Okey, untuk hari ini, apa ni kita nak bincang ni? Ini yang menarik ni, kita nak bincang satu topik hangat lah berkenaan kerjaya maritim dalam atau luar negara. Itu topik yang agak klise lah sebabnya ramai yang nak tahu ni. Mana yang lebih okey. Apa pro and cons dia bekerja di luar dan dalam negara. Okey. Untuk yang pertama sekali lah. Mungkin kita nak go through to pengenalan dunia maritim ni. Mungkin adik-adik kita yang baru ni nak kenal apa tu maritim kan. Mungkin kita mula dengan TS lah. Untuk boleh terangkan sedikit berkenaan skop kerjaya ataupun skop kerjaya dalam dunia maritim di dalam negara lah. Mungkin boleh cerita. Ataupun di luar negara pun boleh. Di dalam pun boleh lah. Dari segi skop sahaja. Okey. Terima kasih Tuan Moderator. Jadi bila kita sebut maritim ni apa sebenarnya? Itu. Maritim ni adalah sesuatu aktiviti di atas air. Apa-apa saja aktiviti, kita melibatkan apa-apa struktur ataupun suatu benda ataupun organisasi berkaitan dengan air ni, sama ada laut, sungai ataupun tasik, sebenarnya itu adalah industri maritim. Okay. Jadi
apakah contoh-contoh kejayaan yang ada dalam bidang maritim ni? So bidang maritim ni dia tidak terhad tapi lebih kepada fokus kepada pelaut, perkapalan, pelabuhan dan juga keselamatan pelayaran. Jadi siapa-siapa yang ingin berhasrat kalau berminat dalam untuk menceburi dalam bidang maritim, mereka boleh pilih sama ada ingin menjadi seorang pelaut ataupun pekerja di bahagian sektor syarikat perkapalan ataupun sektor syarikat pembaikan kapal ataupun pembinaan kapal ataupun sektor itu pelabuhan itu sendiri. Okey, untuk Encik Erman, mungkin berbeza sedikitlah pendapat apa semua dari segi kerjaya sebab Encik Chip ni mungkin ada pengalaman yang luas lah on pelayaran di luar negara lah. Okey, boleh cerita sedikit ke pengalaman bekerja di kapal antarabangsa ni di luar negara ni? Boleh pengalaman sedikit lah sebab Cik Azudin tadi mungkin dah explain about kerjaya di dalam negara tadi lah sedikit. Mungkin Cik Irman boleh cerita sikit on di luar negara tu macam mana. Okey. Saya pernah bekerja dengan beberapa syarikat antarabangsa. Bagi saya, bila kita bekerja di syarikat asing ni, dari segi cara kerja budaya tu agak berbeza sedikit lah dengan cara kita. Yalah, kita pun daripada latar belakang yang berbeza, budaya dan negara. Akan tetapi untuk kita di sektor maritim ni, sebenarnya walaupun ada banyak perbezaan dari segi cara bekerja apa semua, tetapi bila kita bekerja dalam bidang maritim ni, kita tertakluk kepada peraturan dan yang telah ditetapkan oleh International Maritime Organization. Dari segi IMO ni, dia telah mengeluarkan SOP apa semua yang standard untuk mana-mana semua kapal yang berada di dalam dunia ni. Jadi walaupun kita bekerja dengan syarikat asing, tetapi prosedur dia tetap sama. Cumanya dari segi budaya sajalah. Contohnya macam makanan, cara orang kata apa, cara kita berkomunikasi, itu sajalah yang kita tengok. Tapi secara asasnya lebih kurang sajalah. Sebab kita ada guideline yang dah dikeluarkan. Okey, baik. Untuk segmen pertama lebih kepada introduction saja, tapi agak menarik ni, semakin bersemangat kita punya topik hari ni. Baru intro dah cerita habis ni. Okey, untuk segmen yang kedua kita nak ke perbandingan antara luar dan dalam negara. Mungkin Cik Azudin, TS Azudin boleh cerita sedikit kelebihan bekerja dalam dunia maritim di dalam negara lah. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jadi apa kelebihan kalau bekerja di dalam Malaysia sendirilah secara tempatan. Yang pertama adalah kita dekat dengan keluarga. Jadi kita tak perlu nak keluar, nak bekerja. So kita adalah kerja secara harian. Jadi macam biasalah kerja macam waktu pejabat boleh 8-5 lah. 8-5 ataupun ada setengah syarikat di limbungan mungkin ada kerja shift. Mungkin ada shift malam, shift pagi. Tapi dah habis kerja, kita boleh meluangkan masa bersama keluarga. Dan yang seterusnya, kita adalah dari sudut pemakanan. Kita orang Malaysia ni boleh makanan kita memang amat rindukan nasi lemak, roti canai. Kalau Kelantan dulu nak kena ada. Jadi setiap pagi ke kita nak cari nasi lemak, roti canai dulu. Jadi kalau kita kita lebih suka pada makan contoh sekarang dah macam-macam jenis viral tempat Jadi makanan tempatan kita dalam tinggal. Jadi kita masih lagi boleh bekerja dalam industri maritim tapi dalam tempatan. Dan juga dari sudut kewangan, kita ada kelebihan lah di mana syarikat-syarikat Malaysia ni kita adalah diwajibkan untuk mencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jadi itu adalah untuk persaraan di hari tua kita. Itu perkongsian saya lah Tuan Moderator. Untuk di dalam negara lah kita dengar tadi TS sebut pasal makanan, kehidupannya agak tenang lah berbanding di luar negara, juga berkenaan simpanan hari tua lah. KWSP serta insurans lah. Biasanya kita akan kaitkan benda-benda yang berkaitan dengan medical apa semua tu. Okey, untuk Encik Erman, mungkin kita dengar dalam negara yang menarik, mungkin boleh dikongsikan macam mana luar negara ni untuk menarik student-student kita ni untuk bekerja ke luar negara ni. Apa kelebihannya? Okey. Kita pergi balik introduction yang tadi saya cakap tu. Maksud saya dari segi bekerja, sama SOP apa semua dah dikeluarkan guideline kita. Cuma dari segi budaya, saya secara umumnya saya
nak bahagikan benda ni kepada dua. Satu, kita bekerja dengan warga dengan Asia people, dengan Europe people. Okey. Dua kasta. Dua kasta ni cara kerja agak berbeza. Di mana kalau Europe kita bekerja ni, dia lebih kepada orang kata me time, and then waktu bekerja dia kalau cukup sampai dekat situ, okey, dia orang berhenti. Balance lah, life balance. Cukup itu, apa nak jadi kita sambung besok. Lebih kurang macam tu. Untuk Asia pula, kita tengok contoh macam Singapura, seolah-olah 24 jam tu tak cukup. Tak ada masa rehat lah, tak ada masa rehat. Ligat lebih laju berpusing pada jam. Jadi kita nak ikut tempo dia orang tu memang tak terkejar lah. Tak terkejar bagi dia orang. Contoh, saya pernah bekerja dengan company Singapura. Meeting dia akan bos saya akan meeting dengan saya awal pagi dulu. Macam pukul 7 dia dah discuss dengan saya apa nak buat untuk dia presentkan. Sebenarnya waktu bekerja start pukul 8. Tapi pukul 7 tu dia dah get ready. Kalau kita Europe pukul 8 tu baru kita nak masukkan elemen apa benda yang kita nak buat. Baru nak pandang kereta. Baru nak pandang kereta apa semua. Dia orang tak. Kalau Asian, Singapura lah, saya tengok Singapura, Jepun apa, dia dah ready dah. Maksudnya bila pukul 8 tu adalah waktu untuk bekerja. Bukannya waktu untuk kita discuss apa nak buat hari ni apa semua, tak. Pukul 8 tu kita dah start kerja. Kalau compare dengan Europe, pukul 8 baru kita nak meeting. Maknanya pukul 8 tu dah tekan minyak lah. Dah tekan minyak dah. Dah mula kerja. Dah mula kerja. Bukan bincang apa baru nak bersarapan. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan budaya kerja kita berbeza lah. Saya tak nafikan ada yang bagus, ada yang tak bagus. Jadi kita cuba balancekan antara kedua-dua ni lah. Maknanya ambil yang baik lah untuk dijadikan ambil tauladan. Yang baik untuk jadikan tauladan untuk kita meningkatkan lagi lah mutu kerja kita. So lagi satu saya nak highlightkan kelebihan kita bila kita menceburi bidang dan bekerja dengan syarikat asing ni. Kita sebenarnya membuka peluang kerjaya kita yang lebih luas. Kita tidak mengharapkan kerjaya yang ada di syarikat tempatan sajalah. Kita boleh pergi global lah. Dan saya juga berbangga jugalah dengan produk-produk daripada Politeknik ni. Sebenarnya produk-produk dalam Politeknik ni kita diterima oleh syarikat-syarikat asing. Ya, kita diiktiraf. Dan banyak juga rakan-rakan saya ni diterima untuk ni. Jadi maksudnya standard kita ni tak bawah lah. Orang masih terima kita dan orang cari kita. Maksudnya, hargai kehadiran kita lah. Bila kita dah masuk tu, walaupun kita dah keluar apa semua, masih lagi dipanggil lagi apa semua. Jadi dekat situ kita tengok standard kita macam mana. Bertaraf antara bangsa. Bertaraf antara bangsa lah. Okey. Kita dah settle on kelebihan dan mungkinlah sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga, kita nak pertambahan soalan, mungkin boleh kot? Boleh. Kita dah cerita pasal kelebihan, mungkin kita nak tahu apa kelemahan tu. Okey, kelemahan bekerja di dalam negara, apa kekurangannya bekerja di luar negara. Mungkin sikit lah. Mungkin dia biasa satu benda ni mungkin ada pro and cons lah. Mungkin ada kekurangan sedikit lah. Dari segi gaji ke, dari segi apa, untuk pekerjaan di dalam negara. Okey, untuk di dalam negara, dia yang utama adalah persaingan. Kita dalam industri, walaupun industri maritim ni, walaupun kita punya pelajar punya pendidikan khusus dalam maritim, tapi kita dicabar oleh pesaing-pesaing kita yang turut sama. Contohnya dalam bidang teknologi. Kita ada terlalu luas bidang teknologi ni. Kita ada teknologi mekanikal, kita ada teknologi kejuruteraan elektrikal dan marine, dan juga khusus untuk maritim tu sendirilah. Jadi kita persaingan untuk mendapatkan tepat. Itu yang lebih penting lah untuk masa akan datang. Untuk pelajar-pelajar kita akan menambah kemahiran tambahan. Kena ada added value lah. Added value. Kita tak boleh sama saja semua ada CJ yang sama. Tapi persaingan tempat tu, apa kelebihan pelajar-pelajar ni untuk boleh berikan kepada graduan ni. Okey, untuk Cip lah. Macam mana pula ni kekurangan? Mungkin ada yang homesick ke apa kan? Mabuk laut ke apa semua, boleh share sedikit dari segi macam jauh dengan keluarga apa semua tu. Sebab sekarang ni dunia dah makin moden, jadi kapal pun dah ada wifi kan, dah dilengkapi dengan wifi yang berkelajuan tinggi. Kita boleh buat video call apa anytime boleh.
Okey, tapi tetap ada kekurangannya jugalah kerja dengan syarikat asing ni. Di mana persaingan kita juga agak tinggi sebenarnya untuk dari segi macam kenaikan pangkat dan belajar pengalaman. Maksud saya macam ni. Okey, kalau kita duduk di atas kapal tu, kita seorang saja daripada Malaysia. Yang lain ini contohlah daripada India, daripada Pakistan apa. Jadi dia untuk macam kenaikan pangkat ni, kalau dia macam orang kata apa, bahasa kampung dia pilih bulu lah. Kita pilih kasih lah. Macam dia ada junior dia daripada satu negara yang sama, mungkin sekampung dengan dia apa semua, bersaing dengan kita. Jadi yang orang kat atas tu lebih cenderung untuk memilih kroni dia apa semua. Akan tetapi itu bagi saya salah satu cabaran lah. Kita kena provekan, kita kena buktikan yang diri kita ni lebih baik lagi daripada daripada inilah yang orang yang dia pilih tu lah. Jadi dekat situ kita nampak ada cabaran dia. Okey, lagi satu cabaran berkenaan dengan pendapatan. Okey, saya mengakui yang pendapatan yang bekerja di syarikat luar ni lebih tinggi compare dengan syarikat tempatan. Akan tetapi tetap ada juga persaingan dia. Kita terpaksa bersaing dengan pelaut yang berasal daripada negara yang karisi lebih rendah daripada kita. Contoh, kita offer gaji macam ni, and then pelaut mungkin daripada negara-negara yang Bangladesh, Indonesia, Filipin akan offer lebih rendah lagi daripada kita. Jadi dekat situ sebenarnya ada sedikit cabaran. Kalau kita letak satu harga ni dan diorang boleh offer lebih rendah dan jauh lebih rendah daripada kita. Dekat situlah kita nak kena buktikan kemampuan kita takat mana, biarlah syarikat asing tu ambil kita dan kita ada added lah. Value added untuk syarikat tu. Okey, menarik topik ni sebenarnya. Dari segi kekurangan lah. Mungkin saya dengar daripada segmen-segmen lain lah. Mungkin podcast-podcast lain kan. Dia orang bercerita tentang makanan dekat atas kapal. Mungkin kapal di dalam negara tak ada masalah lah. Kita punya cook tu mungkin boleh masak masakan yang halal kan. Mungkin saya nak sedikit lah. Cip, mungkin boleh cerita sedikit pengalaman ataupun perkongsian berkenaan makanan ni. Macam mana nak makan makanan halal ni? Yang sedap tak sedap tu belakang kira, tradisional tak tradisional tu belakang kira. Yang penting halal ni macam mana ni? Sebab kita bersaing dengan pelaut-pelaut daripada Vietnam, Filipin, yang diorang ni batu pun diorang makan. Jadi tolak skru je. Tolak skru je kan. Macam mana ni kita nak overcome ataupun macam mana cabaran tu dari segi makanan? Betul ke apa yang saya dengar ni? Gitu. Bagi saya apa yang tuan moderator kata tu ada betul dia. Okey, dari segi makanan lah kan. Okey, kalau kita pergi ke Europe, ikut cara Europe lah. Okey, akan tetapi dia tengok juga majoriti atas kapal tu, walaupun dia adalah syarikat Europe, tapi majoriti dia adalah India. Dan makanan atas tu akan jadi makanan India. Kari lah. Okey. Dari segi yang status halal atau tidak halal tu, okey, salah satu guideline kita, kalau katakanlah kita ni bekerja di syarikat macam Qatar, UAE, Saudi, biasanya dekat situ kita tak perlu risau. Tak perlu risau lah. Bab makanan lah. Cumanya yang kalau tengok nationality atas tu macam mana. Okey, sebagai contohnya, kalau katakanlah kita bekerja syarikat Singapura, tapi kita punya kru dia semua kru Indonesia, dan saya yakin itu adalah makanan halal. Halal lah. Dan lagi satu ni, bab halal ni juga bergantung kepada tempat. Region tu. Contohnya kalau kapal tu kita berlayar dekat area yang tak ada negara Islam. Sebagai contoh Amerika Latin, China. Kita punya makanan, kita nak beli ayam pun, nak cari ayam yang halal pun tak ada. Dekat situ kita punya cabaran dia. Kalau ada pun terlalu mahal. Tapi kalau macam dekat Europe ke dekat negara-negara yang membangun, untuk mendapatkan barang halal macam ayam halal tu sebenarnya tak ada masalah. Okey, cumanya saya rasa atas kapal tak ada isu kot dari segi ayam, sebabnya kita ada ikan. Dalam kita punya
mazhab makanan dalam laut ni halal lah, suci lah. Ya. Mana kita boleh makan lah sotong ke, udang ke, ikan kan. Betul. Mungkin kena pancing Setuju. sendirilah. Kena bawa rod. Okey, kita ke topik yang bukan topik lah, ke segmen yang seterusnya, yang mana dari segi sudut pembangunan kerjaya lah. Okey, bila kita dah kerja ni mungkin kita akan nak pembangunan kerjaya kan. Kalau dulu cikgu dia nak naik jadi penolong kanan dan seterusnya, bahagian pengurusan. Macam kita pun di politeknik kita ada pensyarah kanan dan naik ke pengurusan kan. Jadi apa dari sudut mungkin pandangan lah untuk TS Aizuddin dari sudut pembangunan kerjaya bekerja di dalam Malaysia, dalam maritim lah kita khususnya. Boleh ni sikit. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jadi dari sudut pembangunan kerjaya ni, memang betul lah kita bermula menceburi bidang dalam dunia maritim ni kerana minat. Okey, mana daripada minat kita ada cita-cita. Cita-cita kita ke mana hala tuju kita. Mana kita nampak diri kita, para graduan nampak diri dia lagi 10 tahun, lagi 20 tahun, 30 tahun sampai pencen. Di mana dia punya career goal, dia punya career plan mesti ada. Mesti ada letak satu target. Tapi dalam dunia maritim ni dia tidak fokus kepada teknologi sajalah. Mungkin dalam bidang bidang accounting, mungkin bahagian bidang pengurusan, mungkin ada dalam bidang sumber manusia. Sebab dia dalam satu organisasi dia memerlukan pelbagai kemahiran. Saling melengkapi. Jadi untuk mewujudkan ekonomi maritim ni, sebagai contoh kita sekarang walaupun nampak pelaut saja kan, daripada pelaut sampai jadi chief engineer kan, tapi lebih daripada ni dia akan boleh pergi. Sebagai contoh di Malaysia syarikat-syarikat tempatan, kita dah ramai dari sudut contoh daripada pelaut sampai kepada Chief Executive Officer, CEO syarikat perkapalan. Mereka bermula daripada bawah. Business owner pun ada. Business owner contoh dalam bisnes. Lepas tu kita menekankan aspek keusahawanan. Contohnya walaupun pragraduan ni hanya dari sudut teknologi maritim saja, tapi mereka yang adanya kemahiran dan juga ilmu bahagian keusahawanan ni, mereka akan boleh pergi kepada pihak pengurusan. Pengurusan syarikat perkapalan, syarikat pelabuhan ataupun syarikat limbungan. Di mana mereka akan boleh pergi lebih jauh daripada yang mereka sangka mereka boleh pergi. Okey, itu untuk pembangunan kerjaya ataupun pembangunan bakat di dalam negara lah untuk sektor maritim. Mungkin kita boleh dengar sikit daripada Chief berkenaan dengan pembangunan bakat di atas kapal ataupun di syarikat yang berkaitan maritim di luar negara lah. Mungkin pembangunan bakat dinilai berdasarkan sijil-sijil ataupun dari segi pengalaman kan. Berapa tahun pengalaman serve kan. Mungkin boleh cerita sedikit lah dan dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita pada hari ini. Okey, biasanya kalau kita bekerja dekat syarikat asing ni, kita punya biasanya mereka akan dah ada orang kata pembangunan yang sistematik lah. Maksudnya kalau dia bekerja belajar ni, dia mesti kena hadiri kursus ni, ada ujian dia apa semua untuk memastikan kita berada di tahap yang mereka nak kita lah. Akan tetapi saya akui bahawa kita kerja dengan syarikat asing ni, untuk orang kata kenaikan pangkat dia apa semua agak perlahan kalau kita nak bandingkan dengan bekerja dengan syarikat tempatan dalam negara lah. Disebabkan salah satu ialah persaingan kita lebih besar lagi kita, dan kita ada masalah orang kata orang daripada Europe ni pandang orang Asia ni agak kecil sikit. Jadi dekat situ ada sikit kekurangan kita lah untuk naikkan pangkat. Akan tetapi disebabkan benda-benda tu lah kita mencabar diri kita untuk buat lebih baik daripada mereka. Okey. Untuk segmen yang ketiga, mungkin kita pun dah ni jauh berbincangnya. Kita nak kepada segmen yang last lah. Tapi segmen ni penting sebab kita nak para panel ni memberi sedikit teguran ataupun nasihat lah kepada anak-anak muda yang mungkin ada sedikit minat tapi takut untuk menceburi bidang maritim. Mungkin kita mula dengan panel yang pertama, iaitu TS Aizuddin lah. Mungkin boleh kita explain atau macam mana kita nak tarik ni student-student kita ni yang untuk masuk ke bidang maritim tanpa ada rasa takut dan gentar lah. Okey, nasihat saya lah kepada adik-adik yang berminat dalam industri maritim ni. Yang pertama adalah ambil risiko.
Okay, macam mana kita nak ambil risiko ni kan? Kita tak tahu macam mana dunia maritim ni, betul? Kita hanya tahu minat saja. Kan? Tapi kita tak tahu secara skop ni, secara keseluruhan. Jadi kita pergi kepada ilmu dulu, pada bidang pendidikan, di mana ada pendidikan yang menawarkan tempat-tempat yang khusus pada bidang maritim, pergi. Ambil risiko. Walaupun kita tak tahu apa dalam ni, tapi kita boleh, kita akan selaraskan dengan apa dia punya goal lah, apa dia punya goal itu. Career goal yang tadi kita cerita tu, kita akan bantu. Mana pesyarah-pesyarah ni memang kita sebenarnya semua daripada industri. Kita akan bantu. Kita akan tunjukkan dunia yang sebenar macam mana. Walaupun pelajar-pelajar contohnya di Politeknik Bagan Datuk kan, walaupun mereka datang dengan kosong kan, mana kita start pada zero, betul? Kita tak tahu. Jadi kita bila masuknya dalam sini, kita boleh bawa kepada industri. Kita perkenalkan, ni industri pembinaan perkapalan. Ni macam ni rupa dia. Contoh ni syarikat perkapalan. Ni macam contoh dia. Ini syarikat repair kapal, limbungan ataupun limbungan kapal. Macam ni dibuat. Jadi mereka akan lebih lagi terdedah. Mata mereka lebih terbuka, minda mereka lagi lebih segar. Mana boleh nampak, okey, saya nak pergi dalam bidang ni. Saya nak ikut jalan ni. Jadi jalan flow dia punya tu, ke mana hala tuju, itu adalah masing-masing lah. Kita akan bantu, kita akan iring, sehingga mereka berjaya, insyaAllah. Okey, nampaknya lebih kurang saya conclude lah. Apa yang TS cakap ni, first kali set a goal lah. Kan, set target tu dulu. Tak kisahlah apa yang dihadapan tu, yang penting target kita tu pasti betul. Landasan yang pertama lah. Okey, untuk Encik Erman, Cip, macam mana ni? Apa nasihat untuk adik-adik kita yang nak menceburi bidang maritim ni? Okey, nasihat saya lah pada pelajar-pelajar semua dan bakal-bakal yang ingin menceburi bidang maritim ni. Okey, bagi saya, kepada semua yang ingin mencabar diri sendiri, yang ingin meneroka pengalaman baru dan orang kata pun yang tak takut untuk keluar daripada zon yang selesa, saya rasa bidang ni sesuatu yang sangat berbala lah untuk diceburi. Sebabkan orang kata apa, orang mungkin nampak bidang maritim. Sebenarnya bila kita dah dapat pengalaman tu, kita dapati yang dia bukan sahaja bidang maritim sajalah, kita boleh kembangkan lagi kepada bidang-bidang lain lah. Selepas pada kita menceburi bidang maritim ni lah. Dan akhir sekali, bagi saya, laluan yang mana untuk dipilih tu, maksudnya daripada laluan untuk bekerja di syarikat tempatan atau syarikat asing. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya lah. Okay. Orang kata apa, bergantung kepada individu tu sendirilah, yang mana yang lebih sesuai dengan dia tu. Kedua-duanya tak salah. Okey. Saya agak tertarik berkenaan dengan gaji lah sebenarnya kan. Macam mana nak tarik pelajar-pelajar kita ni. Biasanya kita akan cerita berkenaan gaji lah. Kalau kita sendiri pun kita suka gaji ni. Okey. Macam mana? Mungkin boleh share sikit lah kan. Dari segi gaji sebagai pelaut. Mungkin TS, Azudin, Cip. Gaji yang pernah dapat dulu. Mungkin boleh share, tak ada masalah kot. Ni bukan soal riak ke apa. Cuma kita nak menarik pelajar tu kan. Berapa dulu atau maksimum ataupun rating yang moderate lah. Berapa standard gaji untuk pelaut-pelaut ataupun pekerja-pekerja dalam bidang maritim ni. Ni nak jujur ke nak berkias ni? Ni berkias ataupun jujur. Yang penting benda tu ada value. Yang bila pelajar kita dengar, okey, wow. Okey, ni antara salah satu kerjaya yang aku boleh ceburi lah. Gitu. Sebagai permulaan lah, kita start pada permulaan lah. Permulaan lah. Kalau dalam syarikat tempatan, kita boleh, memang kita akan boleh lebih pergi kepada 5,000 ke atas lah. 5,000 dan ke atas banyak tu. Tengok kepada tempat syarikat ataupun apa dia punya nature of business, apa yang dia buat. Lepas tu saya cakap tadi, kena ambil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar pulangan ganjarannya. Kita takut nak ambil risiko, tapi nak pulangan besar payah. Jadi bila besarnya suatu risiko tersebut, lepas tu besar susahnya kerja yang dibuat tu, tapi dengan minat kita boleh atasi segala cabaran. InsyaAllah pulangan dia makin besar. Okey, untuk Cik Edman, mungkin boleh share dekat luar negara, mungkin dah dalam negara 5,000 untuk starting. Kita cerita pasal starting lah. TS sudah ceritakan dalam negara untuk starting. Saya lebih kurang nak ambil yang bila kita dah jadi chief engineer dekat luar negara. Yang top lah maknanya, yang maksimum top lah, untuk chief yang ni. Inilah. Untuk pasaran kita dekat luar negara,
kita boleh Google lah benda ni, semua orang tahulah. Benda betul. ni boleh Google lah. Nak tahu tinggi ke rendah dia, salary ni kita tak kira bulan, kita kira hari. Okey, untuk sehari, untuk kapasiti chief engineer yang kebiasaannya kita tengok offer kalau kita masuk mana-mana job advertisement ke apa ke, kita akan tengok biasanya lah tak kurang daripada 300 USD sehari, dan untuk 400 USD, 500 USD tu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Itu adalah normal. 400 USD tu adalah normal. Untuk 300 tu mungkin bagi yang orang kata kurang pengalaman sikit lah. Jadi itu untuk sehari. Bukan sebulan. Bayangkanlah kalau 400 kali 4 untuk RM. Itu untuk sehari. Untuk sehari. Okey, adik-adik mungkin yang berminat. Okey, kita sebagai salah satu cara untuk kita tariklah pelajar lah kan. Moderator, ini bukan scam. Semua orang boleh Google sendiri. Cuba type dekat ChatGPT pun boleh. Tanya berapa gaji chief engineer sehari. Boleh, kita boleh check. Okey, nanti saya balik ni saya nak check lah. Saya nak check dulu macam mana ni. Kalau kadang-kadang kan kita scammer untuk ni apa, tak. Ini memang reality. Kami bukan jual ubat kami tak jual apa-apa, kami just halakanlah kamu punya minat tu untuk masuk ke program yang betul lah. Okey, Tuan Moderator, saya nak tambah lagi satu. Okey. Untuk bekerja dekat luar ni, kita biasanya tak dikenakan cukai pendapatan lah. Cukai pendapatan untuk pelaut ni, kalau kita bekerja dalam, saya pernah bekerja dalam dan bekerja di luar, cukai kita boleh mencecah sehingga 25%. Jadi untuk dapatkan pengurangan daripada 25 hingga 0% tu sebenarnya tinggi bagi saya. Itu adalah salah satu kelebihan dia lah. Bekerja di luar negara. Bekerja di luar. Okey. Sebagai penutup lah, mungkin soalan ni dah lama bermain dalam fikiran saya ni. Mungkin pendengar saya pun dah lama nak tanya ni. Semua duk PM suruh tanya. Okey. Soalannya adalah, betul ke duyung ni wujud? Saya nak tahu juga ni. Mungkin boleh explain lah. TS sedikit lah. Mungkin kawan-kawan kita nak dengar ni. Tapi berdasarkan pengalaman saya lah dalam 16 tahun dalam bidang maritim ni, saya hanya jawab dengan satu perkataan. Jawapannya ya. Lain macam tu. Ya tu betul kata ni. Saya dah tak yakin sangat jawapan tu, tapi bila dah panel cakap ya, mungkin boleh jadilah. Kupasan berkaitan ni kita akan pergi kepada episod seterusnya. Yang tu episod seterusnya lah. Okey, untuk Cik Elman mungkin dia boleh bagi sedikit hint ke macam mana untuk macam ni lah, berkaitan dengan isu apa kewujudan duyung ni. Kita balik pada asal balik podcast kita pada hari ini, iaitu beza tempatan dengan antarabangsa. Okey, kita refer balik kepada soal duyung ni. Satu perkataan tadi tu daripada TS, saya setuju. Dia wujud kerana dalam tempatan lokal kita panggil dia duyung. Untuk antarabangsa kita panggil mermaid. Jadi pada permulaan ni saya nak cakap benda tu wujud bukan dalam syarikat dalam masyarakat tempatan kita, antarabangsa pun benda tu wujud, berkisar benda yang sama. Ya, benda yang sama, benda yang wujud dalam kehidupan kita seharian, bukan dalam negara kita saja, dekat luar pun wujud. Boleh jadi mitos, boleh jadi betul. Cumanya kupasan yang seterusnya kita akan kupas lebih lanjut berkenaan duyung, dugong dan semuanya dalam episod yang seterusnya. Okey, untuk kita hari ni, kita rasa kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada panel-panel jemputan kita pada ni. Masing-masing bersemangat lah. Sama-sama tuan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya lah sebagai moderator dalam Nadi Maritim. Salah satu segmen yang mungkin menceritakan ataupun mengupas lebih lanjut berkaitan dengan dunia maritim. Kita tak cerita on kapal sahaja, kita cerita on pembinaannya, desainnya dan seterusnya lah. Cuma untuk segmen yang pertama, kita berkenaan dengan luar atau dalam negara sahaja. Okey, untuk itu sekian saja daripada kami di Nadi Maritim. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan seterusnya berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.